Rania duduk berteduh di bawah pokok rambutan sambil mendengar Tok Ibu bercerita. Rania tahu tak ada taman-taman rahsia yang Allah janjikan dalam syurga. Mata Rania bersinar-sinar. Rania nak tahu, ceritalah Tok Ibu. Tok Ibu tersenyum. Dalam Al-Quran, Allah sebut tentang golongan yang terawal beriman dan beramal baik. Mereka inilah yang paling dekat dengan Allah. Untuk mereka, disediakan taman-taman indah yang penuh nikmat. Mereka duduk di atas singgasana indah bertatahkan emas dan permata sambil tersenyum, dikelilingi anak muda yang membawa cawan berisi minuman suci, jernih, sejuk dan tidak memabukkan. Rania tersenyum. Di syurga nanti, sambung Tok Ibu lagi, ada bermacam jenis buah-buahan. Ada anggur, delima, kurma, semuanya mudah dicapai. Kalau Rania nak makan, buah-buah itu akan ke tangan dan rasanya sangat manis. Di sana juga ada taman yang sangat cantik dan indah. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit. Hanya rasa gembira selama-lamanya. Rania berbisik perlahan. Taman tu sangat indah ya, Tok Ibu. Tok Ibu tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. Betul sayang, itulah janji Allah dalam surah Al-Waqiah. Patuh perintah Allah, insya-Allah, Rania pun akan sampai ke taman itu nanti. Rania memeluk dengan erat Tok Ibu.